Kau potong tangan, kalau kau lose blood sementara kau nak tunggu dia regrow, mati dah lah. Betul. Based on evolution theory of manusia lah kan. Kita ni kan akan adapt dengan situasi dan sebagainya kan. Kenapa tubuh kita ni memerlukan sistem sokongan, pembaikan, macam Dr. mention tadi, regenerative stem cell ni, dan apa limit semula jadi sistem ni? Let's say macam contohlah, senang cerita saya rasa semua orang akan boleh relate dengan benda ni, dengan cicak yang potong ekor. Kenapa dia boleh tumbuh ekor macam tu? Itu untuk limitation dia lah. Adakah manusia kita ada limitasi sendiri untuk stem cell ni? Stem cell ni dia punya main function is untuk maintain kita punya keharmonian badan kita lah. Maksudnya contoh ada kecederaan sikit ataupun kita punya fungsi hati dah tak berapa bagus, ada scarring ke apa benda. So stem cell ni dia akan diarahkan oleh badan kita, otak kita untuk repair. So dia nak maintain, mana ada kerosakan dia akan repair kawasan tu. Over the time lah. Cuma dia punya regenerative capability tu, kalau kau compare macam kau kata cicak lah, lizard, whatever, kau potong ekor, then dia akan lama-lama dia akan redevelop ekor dia balik kan. Dia regrow balik ekor tu. Adakah manusia boleh jadi macam itu? Very difficult. Secara teori kalau ikutkan boleh, tapi sebenarnya tak logik. Dan sebab apa? Contohlah manusia, kau amputate dia punya tangan. So the first thing, kalau kau amputate tangan tu, apa yang kau kena buat is you have to survive the remaining body lah kan. So bila kau potong tangan, kau akan keluar darah banyak. Betul. Okay, even dalam operation ke apa benda ke, kau akan terus kena secure dia punya bleeding. Kalau dalam manusia secara semula jadi, contoh dia terpotong jari ke apa benda yang dia akan buat, dia akan buatkan scar. Kau panggil fibrosis lah, scarring. Maknanya benda tu akan menyebabkan dia stop pendarahan. Tapi bila ada scarring, kau dah tak boleh regrow. Contoh kau ada scar, contoh kau ada parut lah. So that parut takkan jadi kulit dah, dia jadi parut. Unless kau buat operation, buang parut tu, kau resambung balik dia punya kulit apa semua, dan baru jadi kulit cantik. So untuk manusia dia lebih kepada survival lah. Sebab kau potong tangan, kalau kau lose blood sementara kau nak tunggu dia regrow, mati dah lah. Betul faham. Tapi beza dengan, sebab human ni dia very complex. Kalau dengan macam binatang apa semua tu, kau potong ekor, dia tak ada bleeding. Dia punya sistem lain sikit. That's why dia boleh ada opportunity untuk regrow balik. Dia bukan ada berlaku scarring, dia tak ada berlaku scarring. Tak ingat dia punya term, tapi it's a different term lah. Dia develop epithelial apa semua, maknanya kau boleh regrow balik ekor tu.